Oke ya guys ya, welcome back to my channel. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kalian semua nonton video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini dan yang udah subscribe ya guys ya. Dan yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya guys ya. Oke, seperti biasa weekend ya, Jumat, Sabtu, Minggu itu mode tantangan. Langsung aja ya, mode tantangan harian dulu. Ini untuk yang hari Sabtu ya, meskipun di sini udah hari Minggu jam 4. Oke, lanjut untuk yang harian kedua. Oke, jadi di skip aja ya guys ya, langsung ke hadiah hariannya aja ya, hadiah harian tantangan. Oke guys ya, udah selesai. Klik pemenangnya. Aduh, nggak dapet guys. Oke, lanjut untuk yang akhir pekan. Hadiahnya masih sama ya, 88. Beda kayaknya dah. Jadi langsung aja gue skip yang ke finalnya aja ya, pas hadiahnya aja. Karena biar apa ya, biarin. Oke guys ya, udah selesai ya guys ya. Jadi langsung aja ya diklaim ini untuk yang hari Sabtu. Bismillahirrahmanirrahim. Klik EA Sportsnya. Yuk EA, let's go. Aduh, Portugal RW. Paulo Futre. Aduh, 88 doang guys. Ya udahlah ya, jadi lanjut untuk yang hari Minggunya aja ya. 3 jam lagi nih riset sih untuk hari Minggu. Oke, jadi lanjut untuk yang hari Minggu ya adik-adik, hari Minggu adik-adik. Duh, kenapa ini? Kena dikit. Astaga. Kayak 3 kali deh. Iya bener 3. Oke, lanjut yang semifinal tantangan harian TOTS. Ini kalau nggak salah berapa kali ya? 3 juga sih. Aduh, nggak kena guys. Kena nih baru dikit. Nice. Kena dikit.
Oke, jadi seperti biasa langsung di skip untuk hadiahnya. Le final donc dans cette rencontre et Lyon s'impose. C'est une victoire assez nette avec ces 2 buts d'écart. Le genre de victoire qui fait du bien à tout le monde. Oke, jadi udah selesai ya. Langsung aja klik selamat. Oke, lumayan 80 plus ya buat exchange. Oke, jadi langsung aja untuk tantangan yang apa nih namanya, tantangan apa akhir pekan ya, untuk yang hari Minggu. Apakah hoki? Langsung aja lihat hasilnya. Et le coup de sifflet final est donc Lyon. Akhirnya cuy, C'est une magnifique susah performance sekali lawan réalisée Haaland par ini. toute l'équipe. On a senti une très grande maîtrise. 2 buts d'écart pour une victoire pleine d'autorité. Klik 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 FC-nya. Ayo dong. Aduh. Torres kan? Raul. Aduh, lagi-lagi bau. Oke lah, oke lah. Ini apa nih, bagikan 1 laga. Berarti minggu depan gacha ya. Ini belum gue mainin, brother. Ih, apa nih hijau nih? Belanda. Ah, lah De Jong.